Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat bin Masludin dan ahli kumpulan saya Muhammad Afzal, Muhammad Azlan, Arif Ashraf, Rahmat Hidayat saya sendiri, Cik Muhammad Aiman, Iman Alia, Ain Nabila, Nurin Hani, Nurin Arisha dan Najwa Rayana. Jadi, dalam subjek intervensi komuniti melalui kerja sosial, kami sebagai satu kumpulan telah diberi peluang untuk turun padang dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat di Kampung Padang Geret. Melalui pengalaman ini, kami dapat melihat sendiri cara hidup komuniti setempat serta memahami isu dan keperluan yang wujud dalam kalangan penduduk kampung. Sebagai satu kumpulan, kami bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan aktiviti intervensi yang sesuai dengan komuniti sambil membina hubungan yang baik dan saling mempercayai dengan penduduk setempat. Proses ini bukan sahaja mengajar kami tentang kerja berpasukan, malah membantu kami mengaplikasikan asas kerja sosial dalam situasi sebenar. Okey, pada slide ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang profil Kampung Padang Geret. Okey, Kampung Padang Geret ni dia terletak di daerah Macang, Kelantan dan merupakan sebuah komuniti luar bandar yang masih mengekalkan kehidupan tradisional. Suasana kampung ini aman dan harmoni dengan hubungan sosial yang sangat erat dalam kalangan penduduk. Okey, interaksi sosial penduduk ni banyak dipupuk melalui amalan gotong royong. Serta program kemasyarakatan. Nilai agama dan adat setempat menjadi asas utama dalam membentuk keharmonian komuniti ini. Okey, dari segi demografi, penduduk kampung Geret ini terdiri daripada pelbagai peringkat umur dan majoritinya berbahasa Melayu serta beragama Islam. Kebanyakan penduduk ini bekerja dalam sektor pertanian dengan tahap pendapatan yang secara umumnya yang sederhana. Okey, walaupun kampung ini berhadapan dengan beberapa cabaran seperti isu pengurusan sisa, iaitu masalah pendapatan pembuangan sampah. Selain itu, peluang pekerjaan yang terhad dan penghijraan golongan belia. Kampung Padang Geret ini masih mempunyai potensi besar untuk dibangunkan melalui kerjasama penduduk, kepimpinan komuniti dan sokongan daripada agensi yang berkaitan. Terima kasih. Okey, untuk slide ini akan menerangkan kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data ini menggunakan satu sahaja pendekatan, iaitu pendekatan kualitatif. Dan di bawah pendekatan kualitatif itu kita menggunakan dua kaedah, iaitu temu bual dan juga pemerhatian. Okey, antara kaedah pengumpulan data yang digunakan ialah temu bual berstruktur. Temu bual ini telah dijalankan bersama Ketua Kampung Padang Geret iaitu Encik Izaidi bin Saleh sebagai informan utama. Melalui temu bual ini, kami memperoleh maklumat berkaitan pengalaman, pandangan serta cabaran sosioekonomi yang dihadapi oleh penduduk kampung. Selain itu, kami juga menjalankan pemerhatian secara langsung di sekitar kawasan kampung. Pemerhatian ini bertujuan untuk memahami keadaan persekitaran, kemudahan asas serta interaksi sosial dalam kalangan penduduk. Jadi secara keseluruhannya, kajian ini memfokuskan kepada isu komuniti dan persekitaran bagi mendapatkan gambaran sebenar kehidupan masyarakat di Kampung Padang Geret. Dalam kajian yang kami laksanakan di Kampung Padang Geret, kami mempunyai 3 objektif, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti isu komuniti di Kampung Padang Geret. Yang kedua, untuk menganalisis punca dan kesan masalah di Kampung Padang Geret. Dan yang ketiga adalah untuk mencadangkan intervensi yang sesuai yang boleh dilakukan di Kampung Padang Geret. Seterusnya untuk bahagian analisis isu dan keperluan komuniti di Kampung Geret. Hasil pemerhatian dan temu bual kami dapati ada 2
isu utama. Pertama ialah masalah pengurusan sampah kerana kampung ni tak ada mempunyai tempat pembuangan sampah yang sistematik. Disebabkan itu, penduduk membuang sampah di kawasan terbuka seperti tepi longkang dan kawasan lapang. Apabila sampah semakin banyak, sebahagian penduduk memilih untuk membakarnya kerana dianggap cara paling mudah. Dan pembakaran ini bukan sahaja berlaku di kawasan rumah, tetapi juga di kawasan hutan sekitar kampung. Punca masalah ini adalah kekurangan kemudahan seperti tong sampah, tahap kesedaran alam sekitar yang masih rendah, serta kurang pemantauan dari pihak yang berkepentingan. Isu ini dipilih untuk intervensi kerana ia memberi kesan kepada kesihatan penduduk, kualiti udara dan juga alam sekitar. Jadi, satu intervensi komuniti yang menyeluruh perlu dilaksanakan. Okey, baik. Seterusnya adalah cadangan intervensi komuniti. Untuk menangi isu ini, kumpulan kami telah mencadangkan beberapa intervensi yang lebih praktikal untuk dilaksanakan. Pertama sekali adalah penyediaan tong sampah yang mencukupi dan diletakkan di lokasi yang strategik seperti di kawasan perumahan, tepi jalan utama dan tempat orang ramai sering berkumpul. Bila tong sampah mudah diakses, penduduk akan lebih mudah cenderung untuk membuang sampah dengan betul dan tidak membuangnya merata-rata. Selain itu, kami juga mencadangkan penglibatan komuniti melalui aktiviti gotong royong yang dijalankan secara berkala. Aktiviti ini bukan sahaja membantu menjaga kebersihan persekitaran, tetapi juga dapat mengeratkan hubungan sesama penduduk serta meningkatkan rasa tanggungjawab bersama terhadap kebersihan komuniti. Seterusnya untuk cadangan intervensi komuniti adalah penubuhan jawatan kuasa kebersihan kampung, iaitu di mana pihak penduduk setempat membuat jawatan tersebut agar kebersihan dapat dijaga secara teratur dan lebih sistematik. Kemudahan penyediaan tong sampah ini mampu mengurus dalam jangka masa dan mampu memberi kesan yang baik kepada komuniti tersebut. Secara keseluruhannya, pelaksanaan intervensi komuniti yang berfokus kepada masalah kekurangan tempat dan pembuangan sampah di Kampung Padang Gerek ini diharapkan dapat meningkatkan tahap kebersihan persekitaran. Hal ini juga dapat mengurangkan pencemaran serta mewujudkan komuniti yang kampung yang lebih bertanggungjawab, sihat dan sejahtera. Okey, kesimpulannya, Kampung Padang Gerek di Macang, Kelantan berdepan masalah serius dalam pengurusan sisa pepecal akibat ketiadaan sistem pembuangan yang teratur serta amalan pembakaran terbuka di kawasan kediaman. Kekurangan kemudahan asas seperti tong sampah, tampak pelupusan yang sesuai dan sistem kutipan sisi ekosistem menyebabkan penduduk sering membuang sampah di kawasan lapang, tepi jalan dan lokang. Seterusnya menjejaskan kebersihan persekitaran. Amalan pembakaran terbuka pula meningkatkan risiko pencemaran udara dan membahayakan kesihatan penduduk, khususnya masalah pernafasan, serta boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjejaskan ekosistem setempat. Kesannya bukan sahaja terhadap alam sekitar, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan tradisi penduduk yang berteraskan nilai agama, semangat gotong royong dan keharmonian komuniti. Secara keseluruhannya, isu ini mencerminkan cabaran yang dihadapi oleh komuniti luar bandar di Malaysia, di mana pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup tidak seiring dengan penyediaan infrastruktur asas, walaupun wujud semangat kekitaan yang tinggi dan keinginan untuk menjaga persekitaran. Kebergantungan penduduk kepada pekerjaan pertanian dan tahap pendapatan sederhana turut membatasi kemampuan mereka untuk menguruskan sisa
secara efektif menunjukkan perlunya intervensi menyeluruh yang melibatkan pendidikan alam sekitar, penglibatan komuniti dan sokongan pihak berkuasa tempatan. Okey, bagi cadangan yang terakhir untuk intervensi komuniti ni, komuniti melaksanakan sistem pengurusan sisa pepejal yang lebih sistematik dan mampan. Yang kedua, meningkatkan kesedaran alam sekitar melalui program pendidikan komuniti seperti program gotong royong dan sebagainya. Seterusnya, menyediakan kemudahan asas seperti tong sampah dan lokasi pelupusan yang sesuai. Iaitu kita perlu meletakkan tong sampah kalau boleh setiap kampung ataupun setiap lorong-lorong kampung tersebut diadakan tong sampah tersebut. Terakhir, memperkukuh kerjasama komuniti melalui aktiviti gotong royong dan pemantauan bersama. Terima kasih. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih. Jadi itu sahaja yang kami boleh bincangkan dan bentangkan pada hari ini. Terima kasih.